memang betul Palestin tu negara yang dijanjikan untuk Yahudi. Tetapi bukan sekarang Yahudi oi. Bagaimana Zionis Yahudi boleh mengaku Palestin ni dia apa punya? Sejarahnya ringkas. Bukan sejarah ringkas, sejarahnya panjang. Saya ringkaskan. Ketika Nabi Musa selamatkan 12 suku kaum kabilah Bani Israel daripada Fir'aun. Okey? Satu terselamat dari Fir'aun. Yang kedua, mereka manusia yang terbelah yang diselamatkan oleh Allah daripada 12 laluan yang Laut Merah terbelah tu. Faqul nadrib bi'asakal bahr. Dalam surah Al-Baqarah, Allah selamatkan Bani Israel, Yahudi yang follow Nabi Musa, selamat. Maka Bani Israel Yahudi terpisah, terselamat dari dua kemungkaran dan kebinasaan. Satu, Fir'aun. Yang kedua, laut yang akan menelan mereka. Tumpang keberkatan kemuliaan Nabi Musa, selamat. Ketika sampai ke seberang, tuan-tuan, nak pergi ke Madian, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi Musa menghimpun kumpulkan 12. Disebut sebagai 70,000 Bani Israel Yahudi, 12 kabilah keturunan. Dan ketika ini Nabi Musa kata apa? Wahai Bani Israel. Ada ketika, tuan-tuan, Yahudi ni Allah panggil dalam Quran dengan menggunakan 3 panggilan. Yang pertama Bani Israel. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bila Allah sebut tentang nikmat, Allah guna Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingat nikmat hampa tu banyak. Hampa hidup 123,988 Nabi lahir dari keturunan mereka. Maka Yahudi rasa kemas, bangga, action, ketegak, apa lagi? Action lah. Sebab, kami ni Nabi-Nabi bangsa kami kot. Excuse me. Maka dia berjalan dengan kesombongan. Sebab Nabi-Nabi majoriti bangsa dia. Hanya 4 orang saja bangsa Nabi berbangsa Arab. Maksud Nabi Muhammad. Majoriti, mostly semua Bani Israel. Yang kedua, nama Yahudi Allah guna Ahlul Kitab. Bila cerita tentang agama, Allah menggunakan Ya Ahlul Kitab, merujuk kepada Yahudi. Dan panggilan Yahudi yang ketiga dinamakan Yahudi. 8 kali Allah sebut dalam Quran. Bila cerita tentang bangsa, Allah sebut menggunakan perkataan Yahudi. Walan tarda ankal Yahud walan Nasara hatta Yahud. Yahud. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan boleh follow? Faham? Okey, ketika Yahudi diselamatkan oleh Allah melalui tangan Nabi Musa, Nabi Musa ajak di Palestin. Ni sejarah dah ni. Kanaan, tempat Nabi Ibrahim tu. Okey. Nabi Musa kata, ni, kita ni dah selamat dah ni. Kita sudah bebas dari Firaun. Hampa jom ikut aku, jom ke Palestin, promised land, tanah yang dijanjikan. Ketika itulah tuan-tuan, yang kata Yahudi ni, yang tak nak percaya, yang talang bermuka-muka, yang orang yang memang mudah mengkhianati. Pagi beriman, petang kafir. Pagi dia sokong, petang dia boykot. Pagi dia puji, petang dia keji. Pagi dia ajak, petang dia ejek. Ini yang katakan Yahudi ni. Musuh dalam lipatan, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, api dalam sekam. Ni, Yahudi. Baru tak sah yang hang Allah selamat, hang tengokkan mukjizat Nabi kan. Hang tengokkan dzalika min ayatillah. Sepatutnya logik akal, iman hang bertambah. Tetapi tuan-tuan, dia boleh lawan Nabi Musa. Wahai Musa, hang nak pergi Palestin, hang pergi. Kami tak mau follow sebab di Palestin tu ada bangsa lain. Sebab kami takut, hang pergi dulu, hampa pergi dulu. Kalau jadi apa-apa pun, hampa tanggung dulu. Dia sanggup menghantar Nabi Musa. Kalau jadi apa pun, hang dulu kena. Akhirnya mereka buat apa tuan-tuan? Berpisah dan berpecah. Maka mereka tak follow ingkar arahan Nabi. Yang tak follow inilah tuan-tuan, dipanggil Yahudi diaspora. Bertebaran seluruh dunia. Afrika. Sehinggalah sampai ke Jalan Yahudi Pulau Pinang. Jangan terkejut, Penang pun ada Yahudi. Telah ditukar kepada Jalan
Sultan Zainal Abidin. Jalan Zainal Abidin kan? Dan di situ ada perkampungan dan ada perkuburan Yahudi. Tapi saya tak sebut itu ada kaitan dengan Zionis. Yahudi ni banyak bangsa, suku kaum. Kita kan 12 kabilah. Yang tu kita cerita lain. Mai mana Yahudi sampai kat Penang? Siapa yang bawa mereka? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, balik cerita ni. Ketika mereka menjelajah dan tinggal Nabi, tuan-tuan, sampai hati. Bangsa inilah, tuan-tuan, yang melahirkan Zionis. Bila hampa tak follow, hampa dah cari tempat, hampa dah membina kehidupan, sehingga hari 17 tahun 1788 terbinanya kerajaan bangsa Zionis. Diasaskan oleh Theodor Herzl. Bangsa Zionis. Bapa kepada Zionis. Ketika melawan kerajaan Turki Uthmaniyah. Dia ni yang bawa doktrin dan naratif bahawa, weh, hampa kena cari tanah, weh. Kita kena cari negara kita. Dan negara kita adalah Palestin. Sebab itu memang negara kita. Memang betul Palestin tu negara yang dijanjikan untuk Yahudi. Tetapi bukan sekarang Yahudi, weh. Wahai Yahudi nak abang mai sejarah dia. Negara yang dijanjikan Palestin tu bukan sekarang. Ni zaman yang hang ikut Nabi Musa tu. Kalau hang ikut time tu, memang betul Palestin untuk kamu. Tapi bukan sekarang. Tawaran tu dah tamat. Tiba-tiba lah ni, hampa baru nak mengaku kata Palestin tu negara hampa. Yang time, waktu orang suruh pergi masuk, hampa tak mau pergi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini panggil Yahudi ni. Itu sejarah dia, kenapa dia claim. Dia buat claimant bahawa Palestin tanah dia.